Iron utusan pu malaikat pu rasul utusan rasul ron. Utusan penuntut. Rasul tu. Yang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nama sini. Nampak nak tulis baca datang ron Musliadi yang kan dipek orang tu kamu yang kan sebarkan memandung nak dipek. Yang tu kusebarkan dengan dia dipek nama dipek Musliadi. Oh. Nak asli? Ahmad. Dari mana Ahmad yang? Malaikat juga. Iron tu sebelah ini. Umur berlian di Siratul Muntaha. Ha. Ala ketiup rak perjanjian lu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadai lahir lu kumo. Kume agama yang ke. Agama apa nama? Agama Islam yang dirindakan oleh Allah yang ke. Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna haji hana timbangan. Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah wadai urang kira menjadi semua hal yang kandungan wadai masalah yang dunia kumlake dunia. Melake dunia. Jadi truk ro nak kedang belang tu pajan. Truk lo belang tu tun. Si ribe perto leh hijriah pun ketiup roh dari Siratul Muntaha. Tak le kau murah milunan truk belang tu Pejek le. Bak DP dah lepas betul leh. Bak DP 8 padi bukan 8 tak. Ha. Lahir long tun ribe sekurito 80 buat tanggal 27 bulan 8. Bang haya ro punya utusan rasul kan? Dengan Nabi Muhammad dah nampak. Tapi nak lupa. Pak. Ya lupa nak lupa secara dahriah nak lupa. Sebab Nabi Muhammad hanya diperupa oleh sebuah iblis. Bukan aja berupa iblis. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak dilikut daripada roh nak nutup ansuran dengan tu. Yang dia utusan rasul orang kaya. Oh, hamdi ya Nabi Muhammad orang kecil seperti itu. Anak yang mudang Nabi. Memangnya. Anak mudang pula utusan rasul yang mudang Honda kena. Karena lu gebite lu Pat ron sehingga nepegah yani permohon nepat ada dasar puah. Itu dasar nikah leh mereka. Pajan. Pada umulung. Mumu yani padu je no. Bulan 12. 12 baru. Orangnya. Menyati anak je itu anak. Ha kada pegah hanaji he pun apa. Bukan enggak? Kan mesti baik mesti kan boleh ke apa betul. Jadi nak lakoi mesti hang lo hang dalek. Mesti memang ji hang lakoi lo siap terima yang tagay. Baik neng aku ngaku ron utusan rasul. Malay tu. Hang malek itu. Hana malay dah. Jangan malek. Daripada lu murka orang kiamat lebih baik aku malek je. Yang malay kampung-kampung tu duduk dulu ya. Duduk buat kanjai. Ya hai je kan hang malek. Hai ibu. Menya hai faham Al-Quran. Nya malek. Tapi nya faham Al-Quran hang malek. Ira nak faham. InsyaAllah yang betul. Baik insya-Allah punya utusan rasul nak kata-kata insya-Allah. Hau utusan orang terpilih. Siapa lagi je? Baik je. Nya je tengok kan? Kecewa habis. Betul? Menang juga. Thôi je. Mesti je itu. Thôi je. Mesti draw kakak je. Menurut draw buah. Mesti kakak je. Tengok kecewa. Kepatihan. Han. Yang kakak ini apa jodoh? Ji tai je mempupu dai je. Yang kon pu dapat deh. Ya kan? Utusan rasulnya urung pilihan. Memang lu kau urung pilihan. Kau urung pilihan. Kau urung pilihan menurut awak draw kau. Ya. Bukti je aturan kamu mudah hai dah memang beliau. Masa utusan rasul lagi ya? Masalah hari itu memang belum kaya. Apa peng? Jino hanape. Kan 4 peng. Hanape. 4 peng di Arab nak bukan nak kirim 4 peng. Kali dari balik. Dari BNI kirim Jakarta. Seorang kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman man. Yang langsung hijau Pak Jokowi. Nduri Jokowi. Nduri Jokowi. Hai terjalung baru. Saya jadi Jokowi baru. Nah, ni kan apa? Ni kan si buka berita. Pegang yang itu. Balik-balik. Ansuran Honda apa aja? 3 minggu tu. Hana je 3 minggu tu. Honda kabeh dengan tempo. 5 bulan dengan itu. Yang bulan 5 ngerono kalunas Honda. Datuk kah? Minta peng berjuta tengah. Duit tengah.
Mana jut? Jut. Itu dia lah tu. Hai nak pegah peng pak pemerintah rumah 50 miliar peng ro nah. Ngan tahu dah. Ada ni baju ke? Mana baju? Yang terduh hutang kan kirim? Pergi dari balik. Ijak itu. Tahu jauh jen. Apa aku pegah rumahnya pegah dong tentang orang jolong. Hana ada urusan ni. Kasih pegah aja.